Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, bergurau bahawa beliau ingin menjadi ketua Gereja Katolik yang seterusnya apabila ditanya mengenai pengganti berpotensi kepada mendiang Pope Francis. "Saya mahu jadi paus. Itu pilihan nombor satu saya," seluruhnya, sebelum menambah bahawa beliau tidak mempunyai keutamaan dalam hal itu. Trump turut berkata, "Kita ada seorang kardinal dari sebuah tempat bernama New York yang sangat bagus." Beliau tidak menjelaskan siapa yang dimaksudkan. Kardinal Timothy Dolan, Uskup Agung New York sejak 2009, telah dinaikkan pangkat ke College of Cardinals pada tahun 2012. Pope Francis meninggal dunia pada usia 88 tahun pada 21 April sehari selepas menyapa para jemaah semasa misa hari Easter di dataran St. Peter. Trump menghadiri majlis pengebumian pontif itu bersama pemimpin-pemimpin dunia lain di Vatican. Ahli Kongres Amerika, Shri Thaneda, telah mengemukakan 7 artikel pemecatan terhadap Presiden Donald Trump pada hari Isnin, dengan menuduh beliau menyalahgunakan kuasa dan merosakkan asas demokrasi Amerika. Thaneda, seorang Demokrat yang mewakili Michigan, menyatakan bahawa Trump telah melakukan penyalahgunaan kuasa secara meluas, pelanggaran terang-terangan terhadap perlembagaan, dan tindakan zalim yang mengancam keluhuran undang-undang. Dalam satu kenyataan umum, beliau menegaskan bahawa Trump telah membuktikan dirinya tidak layak untuk berkhidmat sebagai presiden dan merupakan ancaman nyata dan segera terhadap institusi demokratik negara. Artikel pemecatan itu mendakwa tindakan Trump telah menggugat sistem keadilan, melanggar prinsip pengasingan kuasa, dan meletakkan kepentingan peribadi mengatasi tanggungjawab awam. "Kita tidak boleh tunggu sehingga lebih banyak kerosakan berlaku. Kongres mesti bertindak," tegas Thaneda. Secara ironinya, pengumuman itu dibuat hanya sehari sebelum Trump dijadualkan melawat Michigan bagi memperingati hari ke-100 penggal keduanya.